Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum semua. Okay, hari ini saya nak kongsi dengan anda semua tentang satu program macam mana kita bina aset digital menggunakan website, AI dan automation. Okay, kita nak bina aset sendiri dan kita nak jana extra income menggunakan aset digital ini. Okay, tujuan kenapa saya buat kelas ini ialah insya-Allah saya nak berkongsi dengan anda semua pesanan lah. Okay, bila kita buat sesuatu tu, apa yang kita akan bawa bila kita mati nanti. Okay, so kita akan bawa sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak-anak yang soleh. Jadi ini juga adalah aset kita. Jadi kita nak tinggalkan aset. Jadi antara aset yang kita nak tinggalkan ialah seperti sedekah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak-anak soleh. Okay, so adakah anda semua ada cabaran yang dinyatakan seperti di slide yang tuan boleh tengok ni? Okay, ramai kita ada masalah tak tahu macam mana nak mula ataupun tak jelas flow macam mana nak mula bisnes online ataupun website dan digital. Tak tahu macam mana nak buat marketing ataupun nak tarik leads. Tak ada sistem jualan dan income yang betul dan banyak bergantung kepada platform dan social media dalam bisnes. Okay, so sebab apa kita semua ada hari ni ialah kita nak jana pendapatan. Dengan aset digital ni kita nak jana pendapatan and then kita nak bina aset digital kita sendiri dan juga kita nak mahir dalam AI dan automation dan juga kita nak upgrade hidup dan juga bisnes dengan teknologi dan ilmu yang kita akan belajar hari ni. Jadi apa itu aset? Aset tu ialah sesuatu yang mana kita beli, dia akan nilainya akan sentiasa bertambah. Kalau kita beli emas, emas tu dari tahun ke tahun dia akan sentiasa nilai dia akan semakin bertambah. Jadi itulah pelaburan yang bijak. Kita nak buat banyak pelaburan yang boleh mendatangkan extra income kepada kita. Contohnya aset ialah macam emas, tanah dan lain-lain. Okey, liability ni ialah sesuatu yang kita belanja dan dia mempunyai susut nilai yang semakin berkurang. Macam kereta, telefon dan lain-lain. Kita nak tambah aset. Okey, so baru-baru ni kita digemparkan dengan satu berita yang sangat luar biasa lah, macam mana seorang rakyat Malaysia, okey, Tuan Arshad Ismail, okey, yang telah membeli domain AI.com semasa dia kecil tahun 1993. Dia beli dengan harga $100 saja dan dia berjaya jual sebanyak 70 juta US dollar. Okey, dalam ringgit Malaysia 276 juta. Macam mana domain AI.com ni boleh jadi harga yang sangat tinggi? Okey, ini semuanya sebab bila sekarang ni dia beli zaman tahun 1993, masa tu AI belum terkenal. Dia beli dan dia simpan domain tu sebagai dia milik dia. Okey, and then setelah sampai 2026 sekarang ni, bila AI dah boom, okey, dah semakin terkenal, dia jual dengan harga 276 juta ringgit Malaysia ataupun 70 juta US dollar. Okey, bayangkan tuan-tuan puan-puan sendiri kalau buat tindakan sebelum ni, dah ada aset digital awal dan simpan, dan anda juga boleh dan kita juga boleh berpeluang dapat income sebanyak ni. Okey, ini contoh lain macam mana domain cars.com juga tersenarai lah. Okey, tuan-tuan perempuan boleh juga tengok di Google yang mana cars.com punya domain ni memegang ranking harga domain yang termahal di dunia juga, iaitu 872 juta. Okey, sangat mahal lah kan. Okey, tu harga domain. Itulah digital asset. Kenapa digital asset ni mahal? Sebab dia adalah rare. Kalau anda kata AI.com tu anda punya, tak ada orang lain boleh miliki AI.com tu. Jadi anda punya saja. Jadi siapa nak beli kena beli dengan anda. Jadi samalah dengan contoh yang saya tunjuk ni, seperti mana kereta Bentley ni dengan number plate VIP1. Okey, harga kereta mungkin akan susut nilai, tapi harga plate tu dia akan sentiasa bertambah sebab dia unik dan dia rare. Jadi harga dia semakin mahal. Sebab itulah dia menjadi satu aset. Okey, kalau anda nak tengok, anda boleh cuba tengok dekat brandbucket.com. Cuba tengok dekat brandbucket.com, anda Google type brandbucket.com. Di situ ialah tempat di mana orang jual domain yang premium. Anda boleh tengok contohnya macam tvu.com ni. Harga dia $1,966,910. Bayangkan nama domain ni saja
harga domain untuk kita beli mungkin dalam RM55 macam tu. Okey, tapi kita boleh jual harga sampai berjuta-juta. Kenapa? Sebab nilai dia. Okey, dia rare. Kalau anda beli domain tu, anda sahaja yang ada. Jadi tak ada orang lain boleh beli. Jadi anda boleh jual semula. Tapi kenapa ramai tak ada yang ramai orang tak ada aset digital? First, sebab mereka tak tahu. Kedua, mereka tak tahu macam mana positioning domain. And then ketiga, mereka tak tahu macam mana nak bina website. Mereka tak tahu untuk nak monetize. Dan juga tidak ada roadmap. Okay, jadi kalau anda tak ada domain sendiri dalam untuk bisnes anda, jadi bisnes tu bukan milik anda. Okay, bukan milik kita. Kalau kita tak ada domain sendiri, bisnes tu bukan milik kita. Sebab domain website tu ialah bisnes kita juga. Okay, jadi penting untuk kita ada domain website. Jadi dalam kelas saya hari ni, saya nak kongsi dengan tuan-puan ialah shortcut. Okey, kalau tuan-puan nak explore sendiri, banyak liku-piku yang anda perlu lalui. Mungkin anda perlu tengok YouTube, anda tengok di Google, anda nak cari maklumat tu bermacam-macam. Tapi kalau anda ikut program yang kita akan buat ni, yang saya akan kongsikan, anda akan straight saja untuk bina aset digital anda sendiri. So pengenalan lah, saya nak memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Azim bin Abu Bakar. Okey, saya adalah pensyarah UiTM yang mengajar dalam bidang pengurusan sistem maklumat. Okey, saya dah melatih beratus pelajar dan usahawan bina website dari zero. Saya bukan sekadar ajar untuk bina website, tapi macam mana nak bina website yang boleh menjadi aset digital dan boleh generate income. Selain daripada tu, saya juga membantu bisnes-bisnes SME meningkatkan leads dan sale melalui pemasaran dan marketing lah. Dan juga saya mempunyai kemahiran dalam AI yang praktikal untuk bisnes. Saya juga mempunyai 10 tahun lebih pengalaman dalam IT dan digital implementation. Okey, ini adalah student-student saya semasa saya mengajar di UiTM. Okey, alhamdulillah saya diberi peluang untuk mengajar dan berkongsi ilmu. Ramai student berpuas hati lah. Okey, so ini salah satu bisnes saya, iaitu tukangwebsite.com. Jadi visi tukangwebsite.com ini ialah untuk menjadi hub digital nombor 1 di Malaysia. Misi kami ialah untuk bantu usahawan untuk automasikan bisnes dengan website digital dan AI. Okey, so ini adalah Facebook saya, boleh jemput follow. Okey, ini adalah tim saya di tukang website. Okey, kita dah bina pelbagai jenis website, daripada website kerajaan, website butik, website perkhidmatan, website portal, bermacam-macam. Okey, website pakaian, website education, website supplement, construction, travel agency dan lain-lain. Okey, bisnes kedua, website saya yang kedua, aset digital saya yang kedua ialah kilangkopi.com. Okey, kilangkopi.com juga dibina, dijadikan sebagai aset digital saya lah. Okey, misi ialah untuk jadi jenama kopi pilihan nombor 1 penggemar dan usahawan kopi Muslim Malaysia, Asia dan dunia. Anda boleh tengok kilangkopi.com. Okey, ini adalah gambar saya di kilang kopi, mana kita membekal kopi-kopi kepada kafe-kafe dan kedai-kedai kopi. Okey, ini gambar produk saya. Okey, daripada hasil kita bina website, alhamdulillah kita dapat leads yang kita tak perlu buat apa pun. Kita hanya perlu buat website dan buat sedikit marketing untuk dapatkan dengan cara SEO dan juga content marketing dan lain-lain. Kita dapat bawa traffic ke website kita. Dalam ramai-ramai tu ada kita dapat job untuk supply kopi sampai 344,000 lah. Okey, so website yang kedua atau digital asset saya yang kedua ialah tukangrumah.com. Jadi tukangrumah.com ni adalah directory tukang rumah profesional Malaysia, yang mana kita mengumpulkan kontraktor-kontraktor bina rumah, ubah suai rumah dan specialist untuk orang yang cari perkhidmatan construction. Jadi di sini macam mana strategi dia ialah saya bina satu portal yang mengumpul kontraktor-kontraktor, dan juga saya bantu buat marketing untuk dapatkan pemilik rumah yang mencari tukang rumah. Jadi bila saya dapat job tu, saya ambil lah komisen daripada projek yang saya bekerjasama dengan kontraktor di platform saya ini. Anda boleh layari tukangrumah.com untuk lihat lah. Okey, jadi bagaimana website ni boleh jadi aset dan mesin duit. Okey, dia website ni, dia membantu bisnes anda sentiasa online 24 jam 7 hari seminggu tanpa stop, tanpa letih.
Jadi website ni dia umpama mesin duit yang sentiasa sentiasa online. Okey, jadi customer boleh masuk ke website anda, dia tengok maklumat produk anda dan terus buat belian. Selain daripada tu, website ni juga dia bantu untuk tingkatkan kredibiliti bisnes lah. Bisnes yang tak ada website, orang akan persoalkan kenapa bisnes ni boleh tak ada website. Okey, nampak kurang profesional. Jadi website ni dia boleh bantu tingkatkan jualan dan juga bantu beri maklumat yang lebih pantas kepada customer, dan website juga boleh jadi katalog. Okey, ini salah satu contoh bagaimana kita boleh buat pemasaran menggunakan website lah. Okey, dengan meletakkan jenama website di kereta, di kedai-kedai. Okey, bila customer tengok dan nampak alamat website di tempat yang anda letak tu, okey, mereka boleh masuk ke website dan tengok produk, tengok testimoni di website anda dan boleh terus hubungi dan anda boleh dapat job 24/7. Okey. Jadi sangat menguntungkanlah buat bisnes siapa yang ada website ni, yang ramai orang tak tahu. Sebab kalau orang biasanya kalau nak buat bisnes, mereka akan fikir tentang kedai fizikal, nak jual burger, nak buka kedai makan kan. Yang tu pun bagus juga. Cuma dia lebih rumit sebab dia perlukan kos yang tinggi, perlukan renovation, perlukan staff dan lain-lain. Jadi kos dia banyak, kadang-kadang mencecah ratusan ribu untuk nak buka satu kedai. Berbanding dengan website, anda perlu set up sekali yang ada domain dan hosting dengan langganan yang rendah, and then buat sedikit marketing automation dan langganan software dengan kos yang rendah, anda boleh dapat ROI yang lebih tinggi. Anda perlu set up sekali, contohnya kita kata kos untuk buat website RM3,000 sahaja, berbanding dengan nak buat satu kedai fizikal RM100,000, berkali-kali ganda, dan anda boleh dapat jimat lebih banyak. Anda allocate kos untuk sewa tu, contoh sebulan anda sewa RM3,000, anda guna untuk ads. Anda boleh dapat customer yang lebih ramai dan lebih targeted dan untung yang lebih banyak. Jadi apakah framework utama blueprint bina aset digital dari zero hingga berjaya ni? Okey. Sistem 5 langkah bina aset digital, pertama ialah kita perlu ada pilihan domain yang strategik lah. Okey, and then kedua, kita perlu bina website yang conversion. Jadi bukan buat website saja, tapi website yang convert. Dia ada teknik dan strategi dia. And then kita boleh guna AI untuk menghasilkan konten, traffic dan lain-lain untuk website tu juga. Dan kita juga boleh set up lead dan funnel system dan juga monetize dan scale. Itu cara untuk kita nak bina aset digital menggunakan website. Tanpa sistem ini, domain yang salah akan membuatkan kita tak ada brand. And then website tak convert, tak ada sale. AI guna salah, buang masa, iklan jalan, rugi duit. Okey, jadi praktikal ringkas, cuba tahu value domain dengan AI. Jadi macam mana kita nak tahu? Ialah dengan anda boleh masuk ke ChatGPT ataupun AI, anda type berapakah nilai harga domain yang anda cari. Contohnya macam domain saya ni tukang website, tukang rumah, kilang kopi, Kufit, anak comel Novgi ni, masukkan ke dalam ChatGPT dan anda tanya, dan ChatGPT boleh bagi tahu berapakah nilai domain ataupun website anda itu. Okey, ada juga orang yang sekarang ni dia buat bisnes, dia jual domain sahaja, dia jual bajuraya.com. Sebab apa? Bila nak raya, orang akan type carian baju raya di Google kan. So dia akan, keyword tu dia mahal lah. Okey, kos untuk beli satu domain ni, bajuraya.com.my ni dalam RM100 sahaja, tapi dia boleh jual dengan harga RM1,000. So yang tu investment yang bijak tak? So investment yang sangat bijak lah. Berkali-kali ganda. Jadi anda ada dua pilihan. Sama ada anda nak cuba sendiri, try and error untuk bina aset digital anda sendiri, ataupun anda boleh ikut sistem bina siap dalam 30 hari dengan kami di Tukang Website Academy. Jadi kita ada buat bootcamp, okay, untuk anda yang serius, tuan-puan yang serius ingin bina aset digital sendiri. Okay, selama 30 hari intensif. Okay, kelas kita Sabtu dan Ahad. Setiap hari Sabtu dan Ahad 2 jam setiap sesi, 16 jam live intensive coaching, Telegram support 30 hari, recording disediakan lah. Okey, bukan sekadar belajar, anda akan bina dan siapkan aset digital sendiri. Okey, ini adalah kelas kita yang mana kita dah berkongsi secara online untuk nak bina website dengan pelajar. Okey, anda boleh tengok juga apa yang anda akan dapat dalam kelas ni nanti. Anda akan dapat belajar cara bina website guna AI dan aset digital sendiri dari zero sampai siap. And then anda faham AI dan automation yang praktikal, bukan teori tapi boleh guna. Sistem jana income dan naikkan sale, leads, marketing dan conversion, dan ada mentor, community guideline
sampai jalan. Anda akan di-guide sampai bisnes anda berjaya. Anda tak buat seorang-seorang. Okey, topik yang anda akan belajar ialah bagaimana untuk nak bina website dan aset digital macam domain, web landing page. And then anda akan belajar cara menggunakan AI secara praktikal untuk bisnes, ChatGPT, AI video, AI automation, marketing, SEO, leads, cara nak bina funnel, prospecting, okay, and then cara nak sistem jana income online dan juga lain-lain. Okay, so kita ada dalam program ni objektif kita ialah kita nak tunjuk jalan shortcut kepada anda. Kalau anda nak cari sendiri, mungkin akan ambil banyak proses. Anda perlu tonton video YouTube, anda perlu bertanya orang, anda perlu cari di Google. Jadi kalau anda ikut kelas kita, bootcamp 30 hari ni, dalam masa 30 hari anda dah ada aset digital ataupun website anda sendiri yang dah siap dan boleh mula jana income. Okay, kalau anda hire designer website untuk bina satu website, harga dia dalam RM2,000 ke RM5,000 lah. And then upah untuk consultation fee dalam RM3,000. And then automation setup dalam RM2,000. And then mentor monthly dalam RM1,000. Jadi total pun dah lebih RM10,000 untuk anda nak buat satu website yang convert, satu sistem website yang berfungsi sebagai mesin duit yang boleh jana income, boleh bawa traffic dan juga boleh buat jualan lah. Okay. So, saya nak buka untuk anda yang mana yang terawal. Okay. Bootcamp yang kita buat ni bukanlah RM10,000. Okay. Biasanya RM10,000 tapi tidak. Kita tak buat RM10,000 dan bukan juga RM5,000. Untuk hari ni, siapa yang terawal sahaja kita bagi RM2,997 sahaja untuk program bootcamp 30 hari bersama Tukang Website Academy. Okay. Special lagi untuk anda yang mana yang fast action taker. Okey, tempat terhad saya hanya ambil yang serius. Siapa yang register daripada masa anda tengok video ni 24 jam, okey, terhad untuk 10 orang yang terawal hari ini, okey, 1997 sahaja, okey. Kalau anda bermula esok, harga dia dah kembali pada 2997. Jadi cepat-cepat grab, sekarang ni kita ada promosi Ramadan, bonus eksklusif untuk 10 yang terawal. Untuk 10 peserta terawal buat bayaran penuh sahaja, anda akan dapat domain.com percuma 1 tahun. Anda akan dapat hosting basic percuma 1 tahun. Anda akan dapat webmail professional 1. Okey, contoh macam nama @domainanda.com. Nilai untuk ini semua dalam RM500 ke RM800 kalau anda nak buat dengan agensi di luar sana. Tapi untuk program ni, anda belajar, anda akan dapat percuma. Anda dapat domain dan hosting. So, anda akan buat praktikal dalam kelas nanti. Jadi anda ada soalan, anda boleh tanya. Jadi kelas ni nanti sangat berbaloi. Anda bukan setakat boleh bina website untuk anda juga boleh belajar dengan kami dan saya sendiri macam mana untuk nak buat website ataupun nak buat business website sebagai freelance pun boleh juga. Okey, khas untuk anda yang berada dalam grup khas bootcamp Akademi Tukang Website. Okey, siapa yang berminat boleh cepat-cepat join dengan lock seat dengan deposit RM500 sahaja hari ini. Okey, untuk 10 orang yang terawal. Okey, dan buat bayaran penuh sebelum kelas bermula minggu depan. Okey, so buat bayaran deposit sahaja hari ini untuk lock untuk 10 yang terawal. Buat cepat-cepat sebelum penuh. Okey, sebelum seat penuh boleh buat bayaran segera. Okey, lock seat dengan deposit RM500. WhatsApp saya sekarang untuk link bayaran. Anda ada dua pilihan, cuba buat sendiri ataupun try and error untuk website yang anda ingin buat. Anda nak buat aset digital, anda boleh cuba sendiri. Ataupun anda nak lagi mudah, lagi cepat, tak buang masa, okey, dengan ada guidance daripada kami sendiri, anda ikut sistem bina siap dalam 30 hari. Okey, bootcamp 30 hari intensif. Anda akan dapat website, domain milik anda sendiri. Anda akan belajar AI, macam mana sistem lead, cara nak monetization punya blueprint, mentor dan community. Jadi founder price untuk anda 1997 saja ataupun lock seat dengan deposit RM500 sahaja hari ini. Jika anda serius mahu bina aset digital sendiri, WhatsApp sekarang untuk lock seat founder batch. Tempat disahkan selepas bayaran diterima. Okey, hanya untuk 10 yang terawal. Okey, terima kasih banyak-banyak. Siapa yang nak cepat-cepat hubungi saya sebelum tempat penuh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.